Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Minal wa'alaikum taqabbalah hari ini. Itu dia, terima kasih kepada Mama Virus di atas bacaan doa itu tadi. Kita mendoakan semoga semuanya dipermudahkan dan mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Dari Izah. Baiklah, sekarang sudah berlangsungnya untuk acara Salam Restu. Kita beri laluan kepada ahli keluarga pengantin pihak pengantin perempuan. Dipersilakan Ibu Adia bin Sis, iaitu Pak Cik kepada mempelai Nurul Izzah. Selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Saya menjemput Encik Zakaria bin Sis, iaitu Pak Cik Nurul Izzah, untuk acara Salam Restu, memberi restu kepada mempelai. Dipersilakan dan seterusnya bergambar. Kami doakan keberkekalan bahagia hingga akhir zaman. Dan nanti selepas ni untuk Puan Hayati binti Gono selaku makcik kepada Nurul Izzah. Semoga mendapat restu daripada pakcik beliau, iaitu Encik Zakaria bin Sis. Terima kasih. Dipersilakan Puan Hayati binti Gono, makcik kepada Nurul Izzah. Okey, seterusnya dipersilakan ahli keluarga pengantin pihak lelaki. Kita persilakan Pak Lang, bapa saudara kepada Muhammad Sufian, untuk acara Salam Restu. Dipersilakan. Kita saksikan, kita serang langsung ini dia acara Salam Restu kepada kedua mempelai yang diraikan Tok Raja dan juga permaisuri sehari. Pak Lah, bapa saudara kepada Muhammad Sufian. Amin. Semoga diberkati. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan makna ibu saudara kepada Muhammad Sufian, iaitu pada pihak pengantin lelaki. Baiklah, kepada semua para tetamu yang dijumpai pada hari ini, sekarang sedang berlangsungnya acara Salam Restu untuk mempelai. Dan ini dia makna ibu saudara kepada Muhammad Sufian. Dan nanti selepas ni untuk Johari, iaitu abang ipar. Terima kasih makna memberi restu. Saya mempersilakan Encik Johari selaku abang ipar kepada Muhammad Sufian. Ya, itu dia salam restu daripada pihak pengantin lelaki. Seterusnya, saya silakan Izzah, iaitu Kak Ngah, untuk memberikan salam restu. Selamat bersanding pengantin di atas pelamin. Sekarang tangisan sanding juga kasih setanding. Direnjes-renjeslah renjes air mawar di tengah-tengah majelis. Saya mempersilakan Rozalina, iaitu Kak Long. Selamat pengantin baru, hinggalah ke anak cucu. Semoga berkekalan, semoga panjang dijodohkan.
Terima kasih kepada Rosalina. Alhamdulillah. Begitulah tadi sempurnanya acara Salam Restu, dan terima kasih diucapkan daripada keluarga kedua-dua belah pihak. Sungguh harum buah yang ranum, buah dia ambil gunakan tongkat. Senyum raja sehari jangan tak senyum, sudah sempurna segala adat. Buah yang ranum mesti dihidang, rasa manis, sungguh melezat. Pinggan mangkuk telah pun terhidang, tibalah masa makan beradab. Boleh. Okey, saya beri laluan sebentar untuk rakan katanya nak pulang untuk bergambar ya. Okey, selepas tu nanti saya akan persilakan Raja Sahari untuk ke santapan diraja. Boleh? Okey, dipersilakan. Rakan jauh yang datang katanya nak balik dah. Okey, kita beri laluan sebentar ya. Untuk anda semua yang boleh lama kat sini, kata orang tu stay kat sini lama sikit, kita akan bergambar untuk sesi selepas potong kek ya. Berhasil membuat ku tak bisa hidup. Okey, ni sesi bergambar bersama-sama dengan kawan, rakan katanya yang nak pulang. Jaga cinta itu. Okey, dan saya menjemputlah tudung hubungan daripada pihak pengantin lelaki untuk menjamu selera lah ya sementara menanti. Namun sedetik pun tak pernah kau paling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi. Baiklah, kepada anda semua yang baru saja kami ucapkan selamat datang di event Abang Tancak pastinya. Terima kasih di atas kehadiran anda. Berbagai jadah-jadah yang telah pun disediakan di hadapan sana, macam-macam ada nasi putih, ada nasi biryani, ada ayam masak merah, ada daging biryani, ada dalca dan juga ada pajri nanas. Jadi jemput kepada anda semua untuk menjamu selera. Dan terima kasih kepada anda semua yang hadir. Saya mewakili daripada Puan Roslyn Tain binti Abdullah. Untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kepada mereka yang jauh, rakan-rakan, saudara yang nak balik katanya jauh, ada yang datang dari Perak, daripada Johor, daripada mana-mana. Jadi saya beri laluan sebelum Raja Sahari kita ke acara seterusnya, iaitu santapan diraja.
selamat datang kepada langsung ke event hall Abang Tanjak. Kalau anda nak kenal mana Abang Tanjak tu yang pegang bunga tu, itulah Abang Tanjak yang bertanjak, yang handsome macam tu. Perkenalkan untuk anda, mungkin ada yang tak berapa kenal, saya perkenalkan, itulah owner Abang Tanjak, event hall Abang Tanjak ya. Okey, sebentar saja saya akan menjemput Raja Sehari kita untuk sama-sama untuk makan beradab santapan diraja. Okey, dan untuk anda semua yang nak bergambar nanti selepas pengantin baru makan ya, kita akan beri laluan sebentar saja lagi. Okey, boleh last katanya. Bolehlah bergambar ya, boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Okey, dipersilakan. Ini dia ahli keluarga dan rakan-rakan yang nak pulang jauh katanya. Jadi kita beri laluan kepada mereka untuk bergambarlah ya, sesi fotografi bersama-sama dengan mempelai yang diraikan untuk hari ini. Sempat ku berfikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku